dan salam sejahtera. Hai murid-murid, bertemu lagi dengan saya Cik Liliana dari SMA Darus Saadah. Hari ini kita akan menjalankan satu kuis ringkas berkenaan topik atom dan nukleus yang telah kita pelajari sebelum ini. Cikgu nak kamu jawab bersama-sama cikgu. Adakah anda sudah bersedia? Jom kita mulakan. Soalan pertama. Apakah jenis zarah subatom yang ditunjukkan di bawah? Anda perhatikan rajah tersebut dan cuba jawab. Ya, betul. Jawapannya adalah proton. Kerana label yang ditandakan dalam tu adalah bercas positif. Okey, soalan seterusnya. Namakan zarah subatom yang ditunjukkan di bawah. Perhatikan tanda yang ditunjukkan. Dah dapat jawapannya? Ya, jawapannya C. Elektron. Okey, seterusnya. Kita lihat gambar ini. Zarah subatom yang manakah ditunjukkan di bawah? Perhatikan tanda yang ditunjukkan. Adakah ia ada tanda ataupun simbol? Jawapannya, ya, betul. Jawapannya B. Neutron. Buktinya zarah itu tidak dilabelkan dengan sebarang tanda. Okay, seterusnya. Zarah subatom yang manakah bersifat neutral ataupun tidak mempunyai cas? Jawapannya neutron. Betul, neutron memang neutral, sebab itu namanya neutron. Senang nak ingat kan? Seterusnya, soalan kelima. Zarah subatom yang manakah bercas positif? Jawapannya ialah A. Proton. Proton memang bercas positif. Jadi bila kita sebut proton, terus ingat positif. Soalan keenam. Zarah subatom yang manakah bercas negatif? Tadi positif proton. Jadi kalau cas negatif, zarah subatom yang mana? Ya, jawapannya C. Elektron. Jadi sekarang kita dah tahu proton positif, elektron negatif dan neutron neutral. Okey. Seterusnya kita ke soalan nombor 7. Zarah subatom yang manakah paling ringan? Betul, jawapannya adalah C. Elektron merupakan zarah yang paling ringan. Sebab itulah elektron boleh bergerak mengelilingi nukleus. Soalan seterusnya. Zarah subatom yang manakah mempunyai berat relatif 1? Okey. Jom semak jawapan anda. Syabas. Jawapannya A. Proton dan neutron. Okey, sekarang kita beralih ke soalan ke-9. Zarah subatom yang manakah terletak di orbit? Betul, jawapannya C. Elektron. Kerana elektron boleh bergerak mengelilingi nukleus dalam orbitnya. Soalan terakhir. Zarah subatom yang manakah di dalam nukleus? Kalau orbit tadi elektron, jadi dalam nukleus zarah subatom apa pula? Ya, betul. Jawapannya B. Proton dan neutron. Nukleus ialah pusat utama tempat berkumpulnya zarah yang berat. Maka proton dan neutron mempunyai jisim. Jadi, tahniah, anda telah pun menjawab semua dengan baik. Cikgu harap selepas aktiviti ini, kamu lebih jelas tentang jenis-jenis zarah subatom, proton, neutron dan elektron, serta cas dan kedudukan masing-masing. Ingat, proton positif, elektron negatif, neutron neutral. Proton dan neutron duduk di dalam nukleus, manakala elektron berlegar di orbit. Itu asas penting dalam bab keradioaktifan. Bagus semua. Cikgu bangga dengan kamu. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa ulang kaji dan buat latihan selalu. Bye.